Anwar Ibrahim baru sahaja dedahkan sesuatu yang buat ramai orang terkejut. Malaysia sebenarnya menang besar dalam persetujuan sempadan dengan Indonesia tahun ini. Dan yang paling mengejutkan, kita dapat balik kawasan yang selama ini ramai sangka dah hilang selamanya. Tapi kenapa media asing senyap je? Hari ini saya nak tunjuk kat korang apa sebenarnya yang berlaku di sempadan Sabah. Berapa besar kemenangan kita dan kenapa perjanjian ini ubah segala-galanya untuk generasi akan datang. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak minta tolong sikit. Kawan saya dari Singapura kata video macam ni takkan sampai 100 subscribers pun. Tapi saya percaya, rakyat Malaysia ni suka benda yang real, yang berfakta, yang membuka mata. Kalau korang rasa video ni patut didengar oleh lebih ramai orang, tekan je butang subscribe tu. Tunjuk kat dia yang kita ni support satu sama lain bila ada benda penting macam ni. Assalamualaikum. Jom kita mulakan dengan fakta pertama yang ramai orang tak tahu. Pertikaian sempadan antara Malaysia dan Indonesia ni bukan cerita baru. Ia dah berlaku sejak tahun 1969 lagi. Ya, korang dengar betul tu. 57 tahun kita berunding, berbincang, menghantar delegasi, buat perjumpaan peringkat tinggi. Bayangkan berapa generasi dah berganti dalam tempoh masa tu. Datuk nenek kita mula gaduh pasal sempadan ni, lepas tu mak ayah kita sambung, sekarang giliran kita pula. Tapi tahun 2026 ni, akhirnya ada penyelesaian. Kawasan yang kita bincangkan ni bukan kawasan kecil tepi pantai je. Kita cakap pasal Camar Bulan dan Tanjung Datu. Dua lokasi strategik yang nilainya tak boleh diukur dengan wang ringgit semata-mata. Tempat ni penting sebab ia tentukan siapa kontrol laluan maritim, siapa ada hak ke atas sumber laut dan paling penting, siapa boleh klaim kedaulatan penuh atas wilayah tersebut. Dan sekarang, selepas berpuluh tahun, kedua-dua negara akhirnya setuju untuk lukis garisan sempadan dengan jelas. Tapi tunggu dulu. Sebelum korang fikir ini cuma pasal politik dan peta, saya nak korang faham impak sebenar dia. Bila sempadan tak jelas, nelayan kita tak tahu mereka boleh melaut sampai mana. Dah berapa kali dengar cerita nelayan Malaysia kena tangkap sebab tersilang masuk perairan Indonesia tanpa sengaja. Dah berapa keluarga hilang punca pendapatan sebab bapa mereka ditahan di negara sebelah. Masalah ini bukan statistik dalam kertas. Ini kehidupan orang sebenar. Sekarang mari kita bongkar apa sebenarnya yang Malaysia dapat dari perjanjian ni. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dedahkan yang penyelesaian sempadan maritim di Laut Sulawesi ini bagi Malaysia kawasan yang lebih luas dari apa yang ramai jangka. Kita bukan setakat dapat kepastian sempadan je. Kita sebenarnya dapat wilayah yang ada potensi ekonomi besar. Tapi media antarabangsa senyap je pasal ni. Kenapa? Sebab cerita Malaysia menang tak cukup sensasi untuk mereka. Mereka nak cerita konflik, nak cerita pergaduhan. Bila ada penyelesaian aman yang menguntungkan kedua-dua pihak, tiba-tiba tak relevan pula. Dan korang tahu tak, berapa lama proses rundingan kali terakhir ni ambil masa? Bukan setahun dua. Ini hasil usaha gigih sejak 2019 lagi. 4 tahun penuh pakar-pakar dari kedua-dua negara duduk semeja. Buka peta lama, kaji dokumen bersejarah, tengok koordinat GPS, pastikan setiap meter persegi dikira dengan betul. Bayangkan, korang kena bincang sama ada satu batu karang tu milik siapa. Nampak kecil, tapi bila dah kira zon ekonomi eksklusif, beza satu batu karang boleh bermakna beribu kilometer persegi kawasan laut. Yang menariknya, ini bukan hanya tentang tanah dan laut semata-mata. Ada dimensi diplomatik yang sangat penting di sini. Hubungan Malaysia-Indonesia ni
Macam adik-beradik. Kadang-kadang ada salah faham. Kadang-kadang ada isu sensitif. Tapi pada akhirnya, kita mesti jaga silaturahim. Perjanjian sempadan yang adil ni bukan cuma selesaikan masalah, tapi ia kukuhkan lagi ikatan antara dua negara serumpun. Bila sempadan dah jelas, tiada lagi ruang untuk provokasi, tiada lagi alasan untuk konflik. Kedua-dua negara boleh fokus kepada pembangunan ekonomi bersama. Sekarang, jom kita tengok dari sudut ekonomi pula. Kawasan yang kita peroleh ini kaya dengan sumber perikanan. Nelayan Sabah sekarang boleh melaut dengan lebih yakin tanpa risiko ditangkap. Mereka tahu sempadan dengan jelas. Mereka tahu hak mereka dilindungi undang-undang antarabangsa. Ini bermakna hasil tangkapan meningkat, pendapatan keluarga nelayan naik, ekonomi kampung-kampung pesisir di Sabah berkembang. Korang tengok cascade effect dia? Satu perjanjian sempadan boleh ubah nasib ribuan keluarga. Tapi jangan ingat cuma ikan je. Kawasan maritim ni mungkin ada deposit minyak dan gas. Mungkin. Saya cakap mungkin sebab survey penuh belum dilakukan lagi. Tapi potensi dia ada. Dan bila ada kepastian sempadan, barulah Malaysia boleh mula buat geological survey dengan lebih agresif tanpa takut ada dispute nanti. Bayangkan kalau memang jumpa telaga minyak atau gas asli di situ. Ekonomi Sabah akan berkembang pesat. Pekerjaan baru tercipta. Hasil petroleum akan masuk ke tabung negara. Semua ini bermula dengan satu perjanjian sempadan yang jelas. Dan ada satu lagi aspek yang kurang diberi perhatian, keselamatan. Bila sempadan kabur, kawasan tu jadi grey area. Siapa yang petrol? Siapa yang tanggungjawab jaga keselamatan? Penyeludup, perompak, bahkan militan boleh manfaatkan kekeliruan ni. Tapi bila sempadan dah ditandakan dengan jelas, Agensi Maritim Malaysia tahu exactly mana kawasan tanggungjawab mereka. Coast Guard boleh patrol dengan lebih sistematik. Navy boleh kerahkan aset dengan lebih efisien. Keselamatan rakyat di Sabah terjamin dengan lebih baik. Saya nak korang bayangkan sesuatu. Katakan korang ada rumah bersebelahan dengan jiran. Tapi pagar pemisah tu tak jelas. Kadang-kadang jiran masuk halaman korang ambil buah rambutan. Kadang-kadang dia letak sampah dekat kawasan yang korang ingat milik korang. Lama-lama jadi tension kan? Sekarang bayangkan korang duduk semeja dengan jiran tu. Bawa juruk kor tanah, ukur betul-betul, pasang pagar kukuh. Masalah selesai. Hubungan jiran pun jadi lebih baik. Itulah basically apa yang berlaku antara Malaysia dan Indonesia sekarang ni. Cuma skil dia negara, bukan rumah. Yang paling saya kagum pasal perjanjian ni adalah approach yang digunakan. Bukan ugut-mengugut, bukan show force, tapi rundingan baik, berbincang dengan fakta sejarah dan undang-undang antarabangsa. Hormati kedaulatan masing-masing. Ini soft power Malaysia yang sebenarnya. Kita tak perlu tunjuk otot ketenteraan untuk menang. Kita guna diplomasi. Kita guna argumentasi yang kukuh. Kita guna kesabaran. Dan hasilnya, win-win situation untuk kedua-dua pihak. Sekarang korang mesti tertanya-tanya, kalau Malaysia menang sampai macam tu, kenapa Indonesia setuju? Jangan salah sangka. Indonesia pun dapat manfaat besar juga. Mereka dapat kepastian sempadan di bahagian lain. Mereka dapat akses kepada kawasan yang penting untuk mereka. Ini bukan zero-sum game di mana satu pihak menang, satu pihak kalah. Ini negotiation di mana kedua-dua pihak kompromis dan akhirnya sama-sama untung. Itulah tandanya rundingan yang matang dan profesional. Dan satu lagi poin penting, timing. Kenapa baru sekarang perjanjian ni finalize? Sebab politik domestik kedua-dua negara kena align.
Pemimpin kedua-dua negara kena ada political will untuk selesaikan isu ni. Rakyat kedua-dua negara kena ready untuk terima kompromis. Semua faktor ni kena ada pada masa yang sama. Nasib baik Anwar dan Jokowi, lepas tu Prabowo, semua nampak kepentingan untuk selesaikan isu ni. Kalau tunggu pemimpin lain yang lebih nasionalistik atau yang gunakan isu sempadan untuk politik dalaman, entah bila lagi nak selesai. Saya nak sentuh sikit pasal impak kepada generasi akan datang. Anak-anak kita, cucu cicit kita, tak perlu hadap masalah yang kita hadap selama ni. Mereka akan besar dalam dunia di mana sempadan Malaysia dengan jiran jelas. Di mana nelayan boleh melaut dengan aman. Di mana sumber ekonomi maritim boleh dieksploitasi tanpa ketakutan. Di mana kerjasama serantau boleh berkembang tanpa had oleh pertikaian sempadan. Ini legasi yang kita tinggalkan untuk mereka. Tapi perjanjian di atas kertas je tak cukup. Implementation adalah kunci. Sekarang cabaran sebenar bermula. Kedua-dua negara kena pastikan buoys sempadan dipasang dengan betul. Kena update semua peta navigasi. Kena educate semua fishermen pasal sempadan baru. Kena coordinate antara agensi keselamatan maritim. Kena set up joint committee untuk monitor implementation. Kerja ni akan ambil masa bertahun-tahun. Tapi at least sekarang kita ada roadmap yang jelas. Yang paling best pasal semua ni adalah rakyat Sabah akhirnya dapat jawapan kepada soalan yang dah lama mereka tanya. Mana sebenarnya sempadan kita? Selama ini hidup dalam ketidakpastian. Sekarang ada kepastian. Impak psikologi dia besar. Orang rasa more secure. Orang rasa kerajaan persekutuan ambil berat pasal isu Sabah. Orang rasa kedaulatan negara dijaga dengan baik. Dan korang perasan tak, perjanjian ni berlaku dalam konteks geopolitik yang lebih besar. Asia Tenggara sekarang jadi rebutan pengaruh antara kuasa besar. Ada isu Laut Cina Selatan yang masih belum selesai, ada tension antara China dan US yang melimpah ke rantau kita. Dalam situasi macam ni, solidariti antara negara ASEAN sangat penting. Malaysia dan Indonesia menunjukkan contoh yang baik. Pertikaian sempadan boleh diselesaikan secara aman melalui rundingan. Ini mesej kuat kepada dunia yang kami di Asia Tenggara ni boleh urus hal kami sendiri tanpa perlu intervention luar. Sekarang kita dah sampai ke penghujung cerita ni. Dari awal tadi saya dah tunjukkan kat korang kenapa perjanjian sempadan Sabah Indonesia ni sebenarnya kemenangan besar untuk Malaysia. Kita dapat kepastian sempadan selepas 57 tahun berunding. Kita dapat kawasan maritim yang kaya dengan sumber ekonomi. Kita dapat jaminan keselamatan yang lebih baik. Dan yang paling penting, Kita berjaya jaga hubungan baik dengan negara jiran tanpa perlu berkorban kedaulatan kita. 3 perkara penting yang korang kena ingat dari video ni. Pertama, diplomasi yang sabar dan profesional boleh hasilkan kemenangan yang lebih lasting berbanding konfrontasi. Kedua, penyelesaian sempadan bukan cuma pasal garisan di peta, tapi pasal kehidupan rakyat, ekonomi negara dan keselamatan nasional. Ketiga, kerjasama antara negara serumpun adalah kunci kepada kemakmuran bersama. Kalau korang rasa video ni buka mata korang, kalau korang rasa lebih ramai orang Malaysia perlu tahu pasal kemenangan kita ni, tekan subscribe button tu. Drop komen, beritahu saya kawasan mana lagi di Malaysia yang korang rasa ada isu sempadan yang perlu dijelaskan. Dan share video ni dengan kawan-kawan korang. biarlah lebih ramai yang tahu. Malaysia sebenarnya sangat bagus dalam diplomasi. Cuma kita tak riak je nak cerita. Sempadan yang jelas bermakna masa depan yang lebih cerah untuk Sabah, untuk Malaysia dan untuk hubungan kita dengan Indonesia. Itu hakikat yang perlu semua orang tahu. Wassalam.